Baik kelas, sekarang kami cuba buat ayat guna. Okey. Ini ayam. Ini ayam betina. 这是鸡，这是母鸡。Sekarang saya nak kamu cakap ayam itu macam mana? Kita guna warna, 我们用颜色来分辨。Okey, kamu boleh bina ayat. Ayam ini merah. 来 ayam ini merah. ayat penuh. Ayam ini merah. Ayam ini merah. Lagi. Ayam ini ayam 要讲完整句。ayam ini kuning， 这是黄色的鸡。ayam ini 什么？来，白色的鸡。ayam ini putih， 这是白色的鸡。boleh？ ada 有白色的鸡的吗？好，来，我们收拾。